Kenapa perut saya asyik berbunyi? Tonton video ini untuk maklumat lanjut. Doktor, perut saya asyik berbunyi. Macam konsert dalam perut saya. Jangan risau. Itu tandanya sistem pencernaan kamu sedang bekerja. Mari saya jelaskan. Kamu ada makan apa-apa tadi? Ada. Saya makan nasi lemak sejam lepas. Bagus. Sekarang badan kamu sudah mencerna makanan tu. Pencernaan? Apa yang sebenarnya berlaku dalam badan saya? Proses pencernaan bermula dari mulut. Bila kamu mengunyah makanan, gigi kamu memotong makanan jadi kecil. Dan alir dalam mulut mula pecahkan kanji menggunakan enzim yang dipanggil amylase. Oh, jadi air liur pun penting. Sangat penting. Lepas itu, makanan masuk ke dalam esofagus. Macam terowong makanan dan terus ke perut. Dekat perut lah bunyi tu keluarkan. Betul. Inilah contoh makanan seharian kita. Nasi. Sayur. Dan susu. Makanan dicampur dengan asid dan enzim yang kuat. Otot perut akan mengacau makanan macam mesin pengadun. Inilah hasilnya. Wah, menariknya. Lepas tu, makanan yang dah jadi cecair ikat, kita panggil king, akan bergerak ke usus kecil. Di sini, proses pencernaan sebenar berlaku. Hati dan pankreas membantu dengan menghasilkan jus pencernaan. jadi usus kecil serap zat makanan? Ya, dinding usus kecil menyerap nutrien ke dalam darah. Inilah contohnya. Nasi mengandungi karbohidrat. Sayur mengandungi fiber. Buah-buahan mengandungi vitamin. Dan susu mengandungi protein. Baki makanan yang tak diserap akan bergerak ke usus besar. Doktor, apa jadi dalam usus besar? Usus besar serap air dan hasilkan najis untuk dibuang. Najis disingkirkan dari badan melalui anus. Akhir sekali, keseluruhan proses ini memerlukan masa antara 1 hingga 3 hari. Wah, badan saya macam kilang makanan. Baru saya tahu bunyi itu sebenarnya perkara normal. Tepat sekali. Jadi, jangan risau kalau perut kamu berbunyi. Itu tandanya badan kamu sihat dan sedang bekerja. Anda nak lihat aliran makanan dalam badan manusia? Mari saya demonstrasi. Anggap saja cecair berwarna ini sebagai nasi lemak. Kita tuang dan mulakan dari mulut, turun ke esofagus dan ke badan. Nutrien diserap oleh usus kecil dan baki makanan yang tak diserap akan bergerak ke usus besar dan akhirnya disingkirkan melalui anus. Anda nampak kan? Wah, saya sudah faham apakah itu pencernaan dengan jelas. Saya rasa lega sekarang. Bagus. Jadi, jaga pemakanan dan minum air secukupnya. Makan makanan seimbang, bantu sistem pencernaan bekerja dengan baik. Elak sembelit, kembung dan gastrik. Ingat, pemakanan sihat adalah kunci kepada perut yang bahagia. Baik, doktor. Terima kasih atas penjelasan dan nasihat anda. Sama-sama. Itu sahaja daripada kami. Semoga anda faham tentang sistem pencernaan manusia. Sekian, Terima kasih.
Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.